Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya nak kongsikan resepi masakan rumahan yang simple tapi sedap sangat. Dan untuk bahan-bahan hari ini semuanya kita hiris-hiris saja. Macam ni bawang merah, saya hiris 1 biji. Kemudian saya letakkan satu bekas lah bagi memudahkan kerja kita. Kemudian diikuti dengan bawang putih. Sama kita hiris-hiris juga. Nah, cuba teka hari ni kita nak masak apa? Selanjutnya di sini saya juga menggunakan cili. Sepatutnya cili yang digunakan untuk resepi asal adalah banyak, tapi mengikutkan maklumlah di usia-usia lanjut ni kan perut tak tahan, jadi saya kurangkan kuantiti cili. Nanti anda letak lebih lah cili tu, semakin pedas semakin sedap. Dan kemudian ni saya ada ikan kembung yang telah disiang. Dan untuk yang selanjutnya saya juga menggunakan asam jawa sedikit, kemudian belacan. Lalu masukkan air suam, kemudian kita gaul rata. Kita nak hancurkan bagi sebati ke semua bahan tersebut. Dan untuk asam jawa ni bijinya bolehlah buang. Untuk ikan pula di sini saya akan goreng terlebih dahulu, dan untuk bahannya macam biasalah ada garam, penyedap rasa bagi yang gunalah, yang tak guna boleh skip. Kemudian serbuk kunyit. Lalu kita ratakan supaya bahan-bahan kita tu sebati. Jadi saya kalau goreng ikan untuk masak, saya memang akan letak garam, penyedap dan juga serbuk kunyit. Saya tak suka goreng kosong. Okey, mari kita ke langkah selanjutnya. Macam biasa dah tuang minyak menggoreng dan panaskan minyak. Lalu jika misalnya minyak dah panas, bolehlah goreng ikan kita itu sedikit lebih garing. Jangan terlalu lembek sangat. Kita kena garing sedikit. Tapi jangan bagi terlalu garing juga. Tak sedap, keras pula. Sedang-sedang lah senang cakap. Jika misalnya dah garing, dah sesuai dengan selera anda masing-masing, bolehlah angkat dan toskan. Lalu teruskanlah goreng sehingga ikan kita tu habis. Mari kita ke langkah yang selanjutnya dengan menggunakan minyak yang sama, cuma dikurangkanlah sedikit. Kemudian kita nak tumis bawang putih terlebih dahulu sehingga ia garing dan wangi. Kemudian diikuti dengan bawang merah. Sama, kita tumis sehingga jiran kiri kanan depan belakang bau dan bahan tumisan kita sedikit garing. Lalu boleh masukkan cili. Cili yang banyak ya, jangan ikut saya memang sengaja kurangkan. Nanti anda letak lebih lah. Kemudian air asam jawa dan juga belacan yang kita dah buat tadi tu. Kemudian kita biarkan seketika. Lalu jangan lupa juga untuk tambahkan garam sesuai selera dan juga penyedap rasa atau MSG bagi yang guna, yang tak guna boleh skip, dan juga sedikit gula. Nah, jadi menu kita pada hari ini ikan kembung masak sambal tauco. Siapa pernah makan? Ni last sekali kita tinggal masukkan kita punya ikan. Jika misalnya nak tambah tomato ke apa ke, boleh je. Macam saya hari ni masak kosong saja. Ni kita bolak-balik bagi sekata semua. Oh ya, saya hampir je lupa bahan utama kita, iaitu tauco. Kita masukkanlah lebih kurang 1 ke 2 sudu macam tu. Kemudian kita gaul-gaul rata, biarkan seketika hingga mendidih kuat, lalu siap untuk dihidangkan. Nah, bagaimana menurut anda dengan resepi masakan rumahan kita pada hari ini? Cukup simple, rasanya pun juga sedap, dan bahannya juga merupakan bahan asas yang biasa di dekat rumah. Jadi kalau anda suka, jangan lupa tekan like, jangan lupa share agar mereka juga dapat mengetahui tentang resepi satu ini, dan subscribe for more video. Bye bye.